Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Senin, 27 bulan 4 2569 bersama dengan tepat 8 Zulkaidah 1447 Hijrah. Pagi ni kita mai dengan berita pula nah. Saya nak cari berita ke rumah kita pula nah. Nak capur rumah kita tu, lepas tu di luar negeri je lah. Sebab berita masa ni tak ada mana nah. Berita tak ada mana. Cari cakap dah lah Jazirah. Ada tak ada hak nak bersakut dengan kita nah. Sakut dengan negeri Islam tak ada mana nah. Saya nak buat berita hak rumah lah. Jawab tak dekat kita ni bukan di jalan saja. Pak selung pangan nak ambil kata nah. Kita pergi berita mula-mula nah. Hak ni berlaku hari Ahad semorai nah. Hak ni berlaku di Pangar nah. Berlaku di Pangar. Berlaku di Pangar di satu canguk iaitu di Kurak Buri nah. Ampun gapo Kurak Buri ni lah di Pangar. Orang Islam kita 4 orang. Dia mati dalam telaga nah. Dia nak pergi lanyar laga nah. Nak gali laga ni 4 orang, mula-mula masuk 2 orang dalam laga tu nah, untuk nak lanyar air ni. 2 orang masuk tu jadi mut setik, jadi pelum. Pelum 2 orang tu lemah air laga tu nah. Tu. Air dalam bukan air dalam, laga dalam tu 9 baik. Masuk 2 orang tu lemah air, selok dulu lemah air nah, mati 2 orang. Turun pula orang yang 3, orang yang 4 untuk nak pergi tolong nemo tu. Turun tu selok pula 2 orang tu. Mati pula, jadi 4 orang mati. Orang yang 5 turun nak pergi tolong pula nah. Tapi dok tak sedap nak nyawa tak leh nah. Tapi dia dek khabar, dia heret tali. Heret tali kocok tali. Orang dek tahan klik naik. Tu orang yang 5. Orang yang 5 tak ada mati nah. Orang yang ni turun pula. Hak ni buat kupai marilah nak nak tolong. Yang ni turun gini tak boleh duduk juga. Nak nyawa tak boleh. Kocok tali pula. Orang akik pula. Akik naik pula. Tak ada lah. Tak ada selok. Dia tolong. Makna kata hak mati tu 4 orang. Hak mula-mula turun tu. Lepas tu dia membakar duk sekolah. Dalam ni ada gas. Gas telur busuk, telur kong baik tu lah. Wak wis selok mati nah. Hak ni berlaku di Pangar nah. Orang Islam kita nah. Lepas tu demo semalam ni semaya-maya nah. Insya semalam nah. Hak ni kita nak ingat nama kita masalah ni banyak gak nah. Orang pergi tolong telaga lanyar sebab marah masalah ni nah. Hak ni hak berlaku di Pangar nah. Habis sampai tu nah. Kita pergi luar negeri sikit pula nah. Kita pergi di Syria. Syria tu boleh higak seorang nah. Boleh higak seorang ni orang bala tahan masa Bashar dulu nah. Kerajaan Syria boleh higak. Bala tahan sektor ni nama Akif. Dia ni orang panggil zoling lah. Budak-budak dia cabut kuku nah. Dia sendiri cabut kuku. Budak-budak. Kau masa dia duk ngetah tu. Masa Bashar lagi nah. Budak-budak kena cabut kuku lagi. Kena zoling banyak. Tu nah. Lepas tu dia kena igat. Semua orang ni dia naik sen nah. Naik sen ni nak hukum dia lah. Gap jadi baik mana. Nak kok mana ni lah. Naik sen orang ni. Tu dah. Teruk lah. Kalau kena teruk sebab zolim nah masa dia duk mengetah tu nah. Budak-budak mati banyak sebab dia nah. Lepas tu cabut kuku ni. Cabut kuku duk hidup-hidup tu. Terus kita tengok. Kita berasa cabut kuku ni sakit sama mana nah. Hak ni budak-budak kena di Syria nah. Habis tu. Orang naik sel lah. Naik sel nak taksin lah. Habis tu nah. Kita pergi tengok semorai pula di kawasan Lebanon Selatan nah. Bomo hak Lebanon koyak morai nah. Semorai sehari ni lah.
Orang Lebanon mati 7 orang nah. Sakit pula 24 orang. Tu. Dalam 24 orang tu ada budak 3 orang nah. Ni kena for Israel mari tak bang di Lebanon Selatan pula nah. Marai ni. Ini macam nah. Kita pergi dengan bulah tu beriak marai nah. Pok Isra duk bang dalam Lebanon tak betul-betul nah mati nak hari. Bulah pun tu beriak marai kata bede hatta terun ke bede dalam Isra nah di Cangwat Taipei nah. Apa bulah kata bede ni kena lah pok tahang pok dia tu ada mapuh. Pok tahang Isra mapuh. Apa orang tu tak beriak nah. Ni bulah tu beriak sendiri nah. Dah. Pagi ni sekadar ni saja nah berita-berita dengar sikit-sikit tak apa dah nah sebab berita tak ada sungguh. Saya kena ambil berita luar mari berita rumah kita pula mari baca nah. Nak baca baik ni nak capo pergi mari nah. Berita kapur-kapur nah saya baca. Dah. Bahas sekadar ni saja nah pagi ni ada pi nak tambah boleh tambah nah. Tulis mari di bawah ni lah. Lepas tu doa lah bergazah selamat berjaya. Tu kapung-kapur boleh tulis mari nah. Lepas tu tolong tulis mari saya baca capo berita ni tak ada apa lah. Biar nak tulis capo tu lah mari. Wik can pun tik com mari panggil tik com. Nah, pagi ni sekadar ni sajalah. Mari hari lepas insya jumpa pula nah. Assalamualaikum. Lepas tu tolong saya baca saya banyak lagi nah. Cang Islam ya Allah nah banyak lagi nah. Dah. Bukan kena dak nah saya nak wujud kot 8 minit nah. Wujud kot 8 minit. Lepas we tengok saya minum apa dah? Apa?